Antara satu benda penting dan juga ajaib dengan emas ni ialah dia selamat daripada risiko untuk dibekukan. Tahu ke tak? Benda-benda ataupun aset-aset lain, contohnya macam rumah, hartanah, duit dalam bank kita sekalipun, kalau kita ada terjadi apa-apa masalah, dia ada risiko untuk dibekukan oleh kerajaan. Tetapi dengan emas, oleh kerana emas ni dia tak ada sijil, dia tak ada surat beranak, dia tak ada rekod dalam sistem kewangan, jadi kerajaan tak boleh nak merampas ataupun mengambil pegangan-pegangan emas kita daripada tangan kita. Benda inilah yang berlaku kepada mentor saya, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, apabila beliau telah pun terkena musibah, terpaksa masuk dalam penjara kerana satu benda yang dia tidak buat. Jadi masa itu beliau telah hilang akses kepada kesemua aset-aset beliau kecuali satu sahaja, iaitu kepingan-kepingan emas seperti yang ada di dalam tangan saya ini, yang mana beliau gunakan kepada isteri beliau gunakan, gadaikan dan jual satu persatu, sekeping demi sekeping. Dan gadai 1 dinar, gadai 1 gram, gadai 10 gram, jual semua-semua tu. Itulah duit ataupun belanja yang dia ada untuk menyelamatkan diri dan juga rumah tangga beliau. Jadi saya nak nasihatkan kepada anda semua, kalau anda sudah ada rumah, ada hartanah, ada duit simpanan dalam bank, tetapi masih lagi belum ada emas, sediakan tabungan dan juga simpanan emas juga, kerana selain daripada aset dan juga pelaburan, kita kena ingat emas ini adalah satu-satunya aset yang terkeluar daripada sistem kewangan. Tak ada siapa-siapa tahu berapa kilogram emas yang kita ada, dan juga tak ada siapa-siapa tahu berapa keping emas yang kita ada. Kalau anda nak mulakan simpanan emas pada hari ini, boleh saja hubungi saya, kemudian saya akan bantu anda langkah-langkah yang seterusnya sehinggalah emas sampai ke tangan anda.